Apa yang penting sekarang ini ialah program-program MITI khasnya adalah untuk membantu tambah pendapatan rakyat. Tambah pendapatan ini penting apabila rakyat di luar sana menjerit tentang kos hidup, maka kita kena membantu rakyat dari segi menambah pendapatan. Jadi antaranya ialah program tentang bisnes online, e-marketing. Pada 18 hari bulan 1 ni misalnya kita ada buat conference tentang e-marketing, e-commerce, supaya rakyat boleh memahami lebih lagi tentang kepentingan dan faedah terlibat dalam bisnes online. Ini sesuai dengan apa cadangan saya sebelum ini, iaitu kerja sedia ada campur dengan bisnes online pada waktu malam atau hujung minggu sebagai kerja sampingan, dan dibenarkan kalau kerja swasta dan kerajaan dengan kebenaran-kebenaran tertentu lah ya. Jangan pula melanggar undang-undang apa semua. Tetapi sekarang ini minat kita kepada media sosial ni adalah sesuatu yang tinggi. Jadi alangkah eloknya jika minat kepada media sosial itu kita jadikan satu perkara yang positif dan menambah pendapatan dengan belajar tentang bisnes online ataupun niaga atas talian yang dikenali sekarang ini. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan.